Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muaz Najmi bin Muhtah, pengacara TV PSS My Falah Channel pada hari ini. Mari kita saksikan lakonan video daripada anak-anak soleh SMKA Falahiyah sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-68. Iman, kenapa kau biarkan bendera tu jatuh? Tu jargon hilanglah. Alah, bendera je pun. Biarlah cikgu kutip. Mana boleh macam tu, Iman? Kau tahu tak? Tu lambang negara kita tau. Dulu pahlawan-pahlawan kita penat berjuang nak capai kemerdekaan. Bukan senang. Takkan nak biar je. Yelah. Penjajahan British telah mengubah sistem pentadbiran kita. Ini masanya untuk kita menggubal undang-undang sendiri. Apakah yang patut kita lakukan? Apakah cadangannya sesuai? Perlembagaan persekutuan haruslah menjamin hak semua kaum dan raja-raja Melayu. Dan jangan lupa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Agama Islam hendaklah dijadikan agama persekutuan. Good morning, sir. Kami akan mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang di-Pertuan Agong dilantik dari Raja-Raja Melayu. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan akan menjadi warga negara. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain serta kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Akhir sekali, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan komunikasi. Baiklah, perjanjian ini akan menjadi asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kau tahu tak, Man? Kadang-kadang kita tak hargai apa yang kita ada. Sampailah kita faham betapa susahnya nak dapatkannya. Aku rasa bersalah lah. Bendera ni bukan setakat kain je, tapi ini melambangkan darah dan air mata pejuang. Aku bersumpah dan berjanji bahawa aku takkan berputih mata lagi. Kesimpulannya, sebagai seorang pelajar, kita perlulah menghayati nilai kemerdekaan. Sekian, terima kasih.